Beberapa hari ni tak sempat buat video sebab dua gatul ni demam. Tapi tadi kita nak jalan lah hari ni, kita jalan cari barang. Katanya cari barang untuk apa masak. Minggu depan. Ha? Minggu depan. Minggu depan. Tapi sekejap lagi korang tengok video dia. Apa jadi bila dia orang sihat. Let's go part 2. Memang pening. Ni dia sibuk nak ajak masak-masak pula buat video niche katanya. Jom jalan. Mana Mami? Waktu tu mana? Tengok kamera, tengok kamera. Tak ayah lah. Mangga dah sampai. Mana tak? Mangga dah sampai. Okey, jom. Ya. Masuk bawang, menghiris bawang. Sakit kan? Oh, ada sibuk nak berdandan. Oh. Inilah yang aku kena hadap hari-hari. Siapa nak? Bila dia sakit, melekat. Guli wacah. Oh. Kan langgar pula kau. Weh. Memang macam gini lah. Macam gini. Bila sihat siap lah. Bila dia sihat macam itulah. Yang ni pula lagi tinggi lemak dia. Dah sihat belum? Dah. Ha? Jangan lupa kena buat ni. Tekan. Apa tu? Cakap lah. Like and subscribe. Lagi subscribe. Share lah siapa yang orang tak suka. Siapa tak suka share? Kalau suka jangan share. Bukan share lah. Share lah kasih ke orang yang mana yang tak suka. Kenapa share kat orang yang tak suka? Bukan, Sofia maksudnya yang tak suka dia yang dia share. Bukan maksud Sofia. Maksud Sofia kata ni, apa ni, share dekat orang yang baru tengok video ni. Oh. Jauh je beza maksud dia. Ada ke? Tu kejap lagi. Ini baru jalan-jalan. Kejap lagi mesti dia pau. Kejap lagi mesti dia pau. Kan? Whiskies untuk raya ni. Whiskies untuk raya. Whiskies? Taklah. Dia nak beli apa? Biskut Tiger. Biskut Tiger? Kakak nak pergi beli takis. Takis? Sekarang kita sampai section yang paling ditakuti oleh parents. Tengok tu. Tak ada takis. Nampak. Oh, berjaya tu ngepau nampaknya. Ya. Bukan nak kami ni. Habis. Ni pilih kami Katanya nak tengok movie kat rumah je. Kakak beli yang Tapi sini best kan? Tengok. Penuh. Push. Apa tu? peeling kami. Dah dekat-dekat. Dia kena peel. Macam mango. Tek ni. Pas. Dia kecil-kecil je. Yang mana? Yang ni? Hitam tu lagi sour. Mana ni? Korang jangan try. Ambil ni. Jangan try yang ni. Ambil ni. Ada tahu. Loh, kakak explore ni. Ini sedap. Ni okey lah, ni masam biasa je yang ni. Yang ni kalau kau makan, meninggal lu. call ambulance siap. Ni ada lagi satu. Jangan ambil yang tu. Ambil ni. Ambil yang tu. Jom. Ni apa beza? Ni es krim sour ni je. Tak mau masam-masam sangat lah. Aku sakit perut. Baiklah, ada custom kat sini. Dah banyak, serius. Kita rasa yang paling masam. Memang macam gitu ke? Rasa ya, akan lewat muka dia. Jauh sikit. Sebab yang ni boleh simpan. Mana? Sebab apa? Dia lain lah. Tak, apa ni Ryan Choice Review pernah makan ni. Lepas tu dia tu
Saya cuba yang ni tak masam. So ambil expression. Okey lah tu. Yang tu dah satu je. Okey. Kita pilih mana kita nak. Share. Ya. Kalau balik tengok movie apa? Ha? Beli movie apa? Balik nak tengok movie apa kat rumah? Baru beli. Nak jelly beans tadi mami macam mana mami? Tanya kat mami lah, mana dia tahu. Ni banyak Ni Snickers. Ni dulu favourite aku lah, Mas. Sekarang dah kurang makan coklat. Ini Kakak suka wishes lagi banyak. dulu harga dia RM2 tak sampai Aku kot. suka Mars. Sekarang RM3.50. Berapa? Oh. Tak, masa kecil. Ni ada kisah ni. Dulu kecil-kecil kita susah. Jadi bila beli coklat ni, Snickers ni, tapi dulu plastik tak macam ni lah. Kena potong 3 bai. Potong 3, aku satu, abang aku satu, arwah bapak aku satu. Sekarang budak-budak ni satu seorang. Pagi kali boleh tahu. Kita kalau makan apa ni pizza 2 kotak habis. Ui, 2 kotak personal. Sekarang? Sekarang kita nak cuba. So now tukar. Ya, yang paling masam. Pasal dulu. Ni dulu favourite aku lah. Nugget. Ni yang ni. Makan ni kau jangan gigit. Kemam. Sedap gila. Extreme soft. Ilah tak habis lagi je. Nanti sama balik video. So mau balik ke Kau beli apa? Tu apa tu? Sour Heads. Tu apa? Or head sticker. Adik beli apa? Dapat apa? Or heads. Bukan apa, diorang ni sibuk sangat nak duduk dalam video. Tak nak bagi sangat sebab budak kecil kan. Kan nanti ni baru 10 tahun. Tu kecil lagi, dia besar sikit baru aku boleh buatkan channel untuk dia. 13 tahun. Alamak, lighting dah kurang. Dia tak cantik dah. Dah lah dia tak cantik. Lighting kurang. Hey. Kakak lagi putih. Dah, jom. Kita jumpa lah next video. Okay? Jumpa kat rumah. Okay, bye. Sambung kat rumah pula. Yelah. Okay, bye-bye. Sambung lagi. Ingatkan video dah habis, tapi diorang suruh record juga. Diorang nak record, diorang nak apa? Try apa tu? Warheads. Extreme sour. Warhead Extreme Sour. Jom kita try. Ambil merah. Kakak nak merah. Kita nak try. Siapa dulu? Kakak. Wait. Sorang-sorang. Kakak Bau dah. bau dia. Takutnya. Ada 2 dan 1, 2. Satu kot, takkan 2. 2. Dia 2. Watermelon. Ni apa? Watermelon? Nampak ketiak je. Bismillahirrahmanirrahim. You see the face. Tak payah shout lah. Okay. Merah muka. Watermelon lah. Ni apa? Watermelon? Watermelon. Cuba dah sentuh sampah. Masam gila. Ada 2 ke dalam tu? Watermelon tak masam. Nak try yang merah kot. So ada 1 je hijau. Ada 1 je hijau, dek. Jadi pula rasa. Tak nak. Rasa. No, I don't want. I don't like candy. Oh, ni watermelon. So, jangan beli sangatlah benda-benda macam ini ya. Dia ada satu lagi tu kan, yang hitam tu kan. Boleh meninggal. Masam gila. Dah lah, kami siap-siap lah. Ui. Ai, yang tu tak habis. So begitulah, begitulah dia sibuk nak suruh aku record. So janganlah makan benda-benda macam gini.
Belum rasa yang melon. Ini baru beberapa jam sebenarnya dengan diorang ni. Kalau satu hari mak dia jadi hijau, aku pun jadi hijau. So kita jumpa lagi next video. Ciao.